Hey guys, welcome back to Aina Jo channel. Jawapan tak nak nak siapa tahu. Hang ni pasal apa? Okay. Hey guys. So untuk video kali ni aku akan buat video asal dia tak nak fokus ni. Aku geram betul lah. Nampak tak? Okay, dekat situ okay, nampak. So kita ada paper bag 1, 2, 3, 4. Lima, 6. Tada! Kita akan review satu-satu lah. Okay. Kan tak faham tak? Okay. So first kita akan review dekat Watson dulu. Watson tak banyak pun aku beli. Okay, first aku tunjuk aku beli mascara daripada Judy Doll. Apa tak? Mascara. Yes, daripada Judy Doll ni. Aku saja nak try sebab mascara aku tu dah kering. Okay, dia punya tu. Gitu. Sorry lah kalau kat luar tu bising sebab orang main macam. Next, kita ada... Okay, ni bukan aku punya. Ni cousin aku punya. Semalam kan kita orang keluar sekali sama-sama. So, ni cousin aku punya. Dia beli YOU Baby Cushion. Next. Okay, ni dia belanja aku. Dazzle Me punya eyeshadow punya palette. Oh my god, I really love this. Mula ni Arabian Night punya nama palette ni. Cantik gila weh. Aku minta ni sebab dia kata dia nak belanja. So, aku minta yang ni. Tada! Oh my god, sumpah cantik gila. Nampak tak? Sabar aku buka. Cantik kan? Cantik gila. Lepas tu ni dia punya sumpah. Ni dia punya California Dreams. Aku tak buka nanti. Ni warna pink. Yang tadi tu macam coklat-coklat. Ni adik aku punya Dazzle Me punya matte lipstick. Macam warna nude macam tu. Tak nak buka. Biar dia buka sendiri. Nanti dia, aku buka nanti dia marah. Ni aku punya lipstick Wardah Color Fade. Yang ni kan, colour dia kan sumpah cantik gila. Aku nak beli dekat TikTok tapi tak sampai-sampai. So aku beli je dekat Watson terus. Colour dia macam tu. Nampak tak? Nampak tak? Okay. Tak tahulah nampak ke tak. Tapi mampu sebab lipstick aku memang auto habis. Semuanya habis. Ni apa pun ni? Okay, tak ada apa-apa. Okay dah. Oh, lepas tu ni blusher. Tapi bukan aku punya. Cousin aku punya juga. Okay. So, itu je untuk Watson. Next, kita ada Levi's. Satu Levi's paper bag lagi. Tapi kita tunjuk dalam ni dulu. First, kita ada baju Papa. Papa beli baju kemeja. Macam ada corak-corak. Tu macam tu. Okay. Next, dia beli 3 kemeja. Satu color, satu yang tu. Satu color putih. Nampak ni? Satu color putih. And satu lagi color macam jeans. Cantik gila. Ni aku yang pilih. Bolehlah bawa pergi raya. Okay, next kita ada seluar jeans. Ini seluar jeans aku dengan mama aku. Tapi mama aku punya 2, aku punya 1. Tapi tak apa, kita boleh swap sebab saiz kita orang sama je. So, aku punya warna putih. Ini white leg Rasa white leg. Sumpah aku pakai cantik gila. Sebab aku cakap dengan mama, aku tak nak beli seluar jeans tapi nak beli satu seluar jeans colour putih. Sebab colour putih seluar jeans aku tak banyak. Mostly banyak warna biru dengan hitam. So, tu yang beli ni. Mama punya, dia beli colour biru ni. Sama je saiz macam aku. So, kita boleh tukar-tukar. Biru ni
dengan Kejap. Tolong. koyak beg ni. Dia pakai. Yes. Okay. Yeah. Settle untuk Levi's. Tak apa, nanti letak stiker. Levi's dah. Lepas tu kita ada padi ni. Mostly baju-baju nak buka ni boleh? Boleh. Mostly baju-baju aku tak banyak sebab aku dah ada baju yang aku tak pakai lagi. So, sikit je lah beli baju aku. Dia membazir. Mostly baju adik aku kali ni banyak. Tahun ni baju adik banyak. Tahun Dia lepas tak banyak. mendonia. Ni baju raya second. Tak nak tunjuk. Raya second tak nak tunjuk. Nanti tak surprise. Okay, ni baju baju jalan adik aku. Dia macam boyish sikit. Tapi comel kan? Mama bear. Lepas tu ni tengok semua boys sebab aku sure dia jadi tomboy sikit. Lepas tu ni macam adik aku perempuan. Lepas tu ni lepas tu ni dia macam ada jaket. Bisa nak pakai lah. Pahal. Tak pakai. Lepas tu yang ini baju duduk rumah kot. Baju duduk rumah dia. Ni apa? Lepas tu ni macam tak tahu. Lepas tu ni macam vest. Dia nak beli vest. Dia nak jadi stylo macam kakak dia. Lepas tu ni ada seluar legging kilat-kilat. Tak faham aku. Ni duduk rumah, bukan duduk bawa jalan. Dia rumah tak payah nak tunjuk. Tak apa, dah tunjuk je lah. Oh, ada spender. Maaf saya. Ni ada baju pink. Tiak! Nanti dia viral kat muka kau. Baju pink, love. Kilat-kilat lagi. Apa ni? Kilat-kilat lagi. Simmer. Warna cream. Okay, next. Uniqlo baju Anis juga. Aku dah kata banyak baju dia. Diam lah. Gegel pula. Anis pun beli seluar. Bising pula. Anis pun beli seluar putih dekat Uniqlo. Oh my god, you step on my collar. And ni baju dia. Ni aku yang pilih. Sampai cantik gila. Ni Snoopy. Cantik. Okay. Next, Zara. Zara ni baju aku. Tengok ni je baju aku. Satu je. Weh. Aku beli macam kemeja warna pink. Cantik. Ni oversize. Aku tengah buat video lah. Oversize. Lepas tu kita beli perfume Red Vanilla sebab perfume aku dah nak habis. Nampak tak red? Okay, last but not least, handbags. Asal kabur-kabur ni. Handbag. Tapi ni handbag. Tapi ni handbag mama dengan Anis je. Sebab handbag aku tak pakai lagi. So aku beli. Mostly kau ni kan barang aku dulu. Okay, ni first handbag mama dulu. Nak buat apa? Handbag mama dulu. Color rich brown. Tak faham lah kenapa kabur-kabur ni. Dia macam tu. Gemuk. Macam mangkuk tu. Kan? Macam mangkuk terbaga. Ni ada tali dia. Gemuk sebab mama nak letak wallet dia. Wallet mama besar. Lepas tu kita dah masukkan. Okay, ni adik aku punya. Asalnya dia pakai beg aku je tau. Tapi dia kan kecoh. Dia nak beg baru juga. So papa belikanlah dia beg baru. Sebab dia tak pernah ada beg. Ni beg dia. Asal kabur. Ni beg dia. Tada. Ada tali lah dalam tu. Berkabur. Tak ada. Dia macam nak je survive. Ada tali. Nanti dia tak ada berai semua dalam ni. Cantik. Okay, dah itu je. Okay, dah itu je untuk video kali ni. Aku harap korang enjoy dengan video ni. Okay, bye guys.